guru tiup wisil di mana pemain A dan B mula serentak dari gol masing-masing. Kedua-duanya melakukan India dribble secara zigzag, iaitu tanpa kul kecil, hanya arah silang saja, iaitu huruf X. Di pertengahan titik silang, mereka berpusing dan elak lawan sebelum terus ke arah gol besar yang sama. Pemain yang sampai dahulu shoot ke arah gol dikira menang. Siapa jaringkan dulu dikira menang pusingan. Jika kedua-dua lambat tetapi jaringan tepat, kedua-duanya mendapat markah. Ulang beberapa kali dengan pasangan yang sama selepas